Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan sambung sikit lagi part dalam bab 2 iaitu isomer dan penamaannya mengikut sistem IUPAC. So dekat dalam subtopik ni ada 3 standard pembelajaran. Yang pertama, memerihalkan keisomeran struktur. Yang kedua, membina struktur isomer. Yang ketiga, menjelaskan dengan contoh kegunaan setiap siri homolog dalam kehidupan harian. Okey, kita teruskan dengan fokus utama kita iaitu isomer dan juga penamaannya. Okey, apa itu isomer? Isomer ialah molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berlainan. Okay, formula molekul sama tapi formula struktur beza. Formula molekul tu contohnya kita akan tulis formula kimia lah macam butana. Okay, ini formula molekul sama tapi bila kita lukis formula struktur tu dia akan dapat bentuk yang berbeza. Okay, isomer ni adalah satu fenomena di mana sebatian atau molekul mempunyai molekul yang sama tetapi formula struktur yang berlainan. Ini macam maksud dia juga. Terdapat dua jenis keisomeran struktur iaitu dari segi rantai, kedua dari segi kedudukan. Okey, kita tengok dia punya contoh formula struktur. Kalau keisomeran rantai, contoh kat sini dia bagi butana. Okey, C4H10 butana. Untuk gambar raja pertama ni adalah rantai lurus. Okey, rantai lurus dia ada 4 atom karbon. Kemudian kita boleh pendekkan, kita pendekkan rantai 4 atom karbon kepada 3 atom karbon. Bila kita dah pendekkan jadi 3, so kat mana lagi satu atom karbon yang kita boleh letak? Kita boleh letak dia sebagai cabang. Menjadikan formula dia tetap sama C4H10. Okey, dua-dua ni ada formula yang sama. Formula molekul yang sama, C4H10. Gambar yang kedua pun ada formula molekul C4H10. Apa yang membezakannya ialah formula struktur. Okey. Untuk rantai maksudnya kita akan daripada rantai yang panjang kita akan pendekkan. Manakala untuk keisomeran kedudukan, okey, kat sini dia bagi contoh butena. Okay, butena ni dia punya kumpulan berfungsi ialah ikatan ganda dua antara atom karbon. Untuk keisomeran kedudukan bermaksud kita ubah kedudukan kumpulan berfungsi. Formula struktur yang pertama, ikatan ganda dua berada pada atom karbon yang pertama. Okey, so kat sini kita tengok 1. Manakala untuk formula struktur yang kedua, kita alihkan kedudukan ikatan ganda dua dia pada atom karbon yang kedua, menjadikan formula struktur yang berbeza. Tapi mereka ni tetap isomer sebab mempunyai formula molekul yang sama iaitu C4H8. Okey, so ada dua jenis. Satu keisomeran rantai, satu keisomeran kedudukan. Okey, kita terus kepada contoh latihan 65. Yang pertama, butana. Okey, kalau awak tengok dalam awak punya modul, butana ni dia dah siap-siap tulis ada dua isomer. Okey, kita lukis macam biasa dulu. Kita lukis butana macam biasa. Rantai dia yang paling panjang. Okey, ada 4 lah sebab dia but. So, C4. Lukis macam biasa. Rantai paling panjang ada 4. Butana adalah alkana. So, kumpulan berfungsi adalah ikatan tunggal antara atom karbon. Okey, ni lukis macam biasa. C4H10. So, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ini isomer butana yang pertama. Okey. Untuk isomer butana yang kedua, disebabkan butana ni alkana, dia punya kumpulan berfungsi adalah ikatan tunggal. So, kita tak boleh nak alih kedudukan kumpulan berfungsi. Okey. Kita akan jadikan rantai panjang atom karbon ni daripada 4. Okey, daripada 4 kepada 3. Kita boleh pendekkan dia. So, kita lukis 3. Satu lagi atom karbon akan jadi cabang. Okey, cabang. Total atom karbon masih 4 lah. Selebihnya kita isikan dengan atom hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kedua-dua ini adalah isomer kerana mempunyai formula molekul yang sama, iaitu C4H10, tetapi formula struktur yang berbeza. So, automatik namanya akan jadi berbeza. Untuk yang pertama ni adalah butana. Untuk isomer yang kedua ni, kita tengok rantai atom karbon paling panjang ada 3. Bermaksud nama induk dia adalah propana. Okey, tetapi pada atom karbon nombor 2, kita tengok sini 1, 2, ada kumpulan CH3. Ada kumpulan CH3, iaitu kumpulan alkil. Nama kumpulan alkil kita adalah metil. Okey. Kumpulan alkil CH3, nama dia metil, berada pada karbon nombor 2. Maka nama untuk isomer ini adalah 2-metil propana. Okey. So, butana dia ada 2 isomer sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, pentana. Okay, pentana, formula molekulnya ialah pent 5 C5H. Okey, jangan lupa formula untuk alkana CN H2N tambah 2. So, C5H12. Okey, mula-mula kita lukis yang biasa, yang paling panjang C5. Pentana, kumpulan alkana, KC5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, di sekeliling atom karbon kita isikan dengan atom hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ini adalah isomer yang pertama lah untuk pentana. Okey, untuk isomer yang kedua, disebabkan pentana ni adalah siri homolog bagi alkana, so dia hanya ada ikatan tunggal. Daripada 5 atom karbon kita pendekkan kepada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Lagi satu atom karbon kita boleh letakkan sebagai cabang. Okey, sebagai cabang di atom karbon kedua. Okey. Awak nak daripada sebelah kiri boleh, daripada sebelah kanan pun boleh. Dua-dua akan dapat sama je nanti. So, tak kisah mana-mana. Okey, selebihnya kita isikan dengan atom hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12. Okay, so ini adalah isomer bagi pentana yang kedua. Alright, yang ni dah selesai. Tengok. Okay, yang pertama ada 5 rantai panjang karbon. Kedua ada 4. Kemudian ada 1 kumpulan alkil. Okay, daripada 4 kita boleh pendekkan lagi kepada 3. So, lukis 1, 2, 3. Baki masih ada lagi 2 atom karbon. Boleh jadi cabang untuk kedua-dua. So, total atom karbon kita sekarang dah ada 5. Yang selebihnya isi dengan atom hidrogen. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So, bilangan atom karbon untuk rantai terpanjang yang ketiga ni ada 3. Tapi dia ada 2 kumpulan alkil. Okay, dia ada 2 kumpulan alkil sini. Sini ada 1 kumpulan alkil. Sini ada 2. Okay. Jadi kita nak tulis nama dia sekarang. Nama dia yang pertama tu macam biasalah ada 5. Pentana. Okay, pentana. Yang kedua, disebabkan dia punya rantai atom karbon terpanjang ada 4. So, induk dia butana. Butana. And then ada kumpulan alkil pada atom karbon kedua, CH3, iaitu metil. So, 2 metil. Alright. Manakala yang ketiga, kita ada 3 rantai karbon terpanjang. So, nama induk dia adalah propana. Kemudian ada 2 kumpulan metil pada atom karbon nombor 2. So, nama dia akan jadi 22. Okey, kedudukan 22 pada atom karbon kedua. Dash metil propana. Okey, anak-anak boleh faham? Alright, so macam tu je lah. Kalau di alkana tu kita pendek-pendekkan sahaja. So, tiga-tiga ni adalah isomer. Okey, dia sama formula molekul tetapi berbeza formula struktur. Okey, sama formula molekul, berbeza formula struktur. Automatik dia punya nama pun tak sama. Alright, kita teruskan lagi dengan kumpulan berfungsi alkena. Kita nak buat butena. So, butena ada 3 isomer. Yang pertama kita buat macam biasa, paling panjang. Okay. So, yang ni cikgu letak ikatan ganda 2 pada atom karbon pertama. So, cikgu letak kat sini lah. Atom karbon pertama. Selebihnya kita isikan dengan atom hidrogen. Okey, jangan lupa setiap atom karbon maksimum boleh isi 4 sahaja ikatan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, itu adalah isomer untuk butena yang pertama. So, bila dia punya ikatan ganda 2 berada pada atom karbon pertama, nama dia akan jadi but-1-ena. Okey. So, untuk butena, kita ada kumpulan berfungsi ikatan ganda 2. Kita boleh alih kedudukan ikatan ganda 2 ni untuk mendapatkan formula struktur yang lain. So, daripada 1, cikgu akan ubah dia pergi ke atom karbon nombor 2. Macam tu. So, sekarang kedudukan ikatan ganda 2 dah berubah pada atom karbon kedua. Okey, bakinya kita isikan dengan atom hidrogen sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okey, so masih ada 4 atom karbon terpanjang tetapi dengan kedudukan kumpulan berfungsi yang berbeza. Sekarang kumpulan berfungsi berada pada atom karbon kedua. Nama dia akan jadi But-2-E6. Okey. Kedua-dua ni isomer. Boleh lagi tak kita alih kedudukan kumpulan berfungsi dia kat sini? Kalau kat sini tak boleh sebab dia akan jadi but-1Na balik. So sekarang option yang tinggal adalah kita pendekkan rantai karbon dia menjadi 3. Pendekkan jadi 3 macam ni. So yang satu lagi akan jadi cabang. Okey, satu lagi akan jadi cabang. Okey. So, yang selebihnya isikan dengan atom hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila kita pendekkan macam ni, okay, rantai karbon terpanjang ada 3. So, nama induk dia propena. Okay, propena. Pada atom karbon kedua, okay, ada kumpulan alkil iaitu kumpulan metil. So nama dia akan jadi 2-metil propena. Okay, propena je lah. Tak payah prop 1Na sebab kalau letak sini pun dia masih 1 juga. Itu adalah isomer untuk butena. Ada 3. Ketiga-tiganya mempunyai formula molekul yang sama. Okey, formula molekul yang sama. Formula struktur beza. Automatik nama akan jadi berbeza. Okey, last. Cikgu nak tunjuk cara melukis isomer propanol. Okey, kat sini propanol ada 2 isomer. Macam biasa yang first lukis asal. Propanol 3, KC3, H7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada kumpulan berfungsi hidroksil dekat sini. Okey, kumpulan berfungsi hidroksil dekat sini kita anggap dia berada pada atom pertama lah. Atom karbon pertama. So nama dia propan dash 1 dash ol. Okey, propan 1 ol. Okey, alkohol kita alihkan kumpulan berfungsi dia pula. Tadi kumpulan berfungsi dia duduk dekat atom karbon 1, sekarang kita alih supaya kumpulan berfungsi berada pada atom karbon nombor 2. Okey. Selebihnya letakkan atom hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang ni kumpulan hidroksil dah berada pada atom karbon nombor 2. So nama dia akan jadi propan dash 2 dash ol. Okey, untuk propanol kita dah tak boleh pendekkan rantai dia lagi sebab dah paling pendek 3 je, tak boleh 2. Alright. So untuk latihan-latihan yang seterusnya tu cuba awak buat sendiri. Okey, yang ni awak cuba fahamkan dulu supaya awak boleh apply dekat soalan-soalan yang lain. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.